Okey, Assalamualaikum. Hari ini 28 September, hari Ahad. Pukul 7 pagi kita nak ride PG1 dengan game PG1 hari ni. Hari ni ride piknik. Lepas tu bawa macam-macam barang. Ada dapur gas kecil, kursi, jajan sikit, hammock. Okey, kita nak gerak sekarang. BHP Bandar Baru Serat Tinggi. Tunggu seorang member ni. BHP. Tu dia. Si minyak ke? Orang tengah viral sekarang. Duta kereta Microlino. Tu dia. Ama Gencos Microlino Malaysia. Tu dia. Dia ride PG1 pagi ni. Si minyak. Tengok, dah lain macam. Magat depan lain. Ini buat Macam ini. Ini program day trip PG1 piknik. Nak jumpa member lama kita ni, Azrul Kayu Beb. Okay. Bang, nama bang lupa tak? Azhar ni, Kelang. Okey. Geng kayu kat tu. Kita dengan menuju ke kayu kan. Apa? Keluluk campsite. Okey, Keluluk. Minum dulu sebelum nak panjat bukit je lagi. Sekarang kita dekat Jendram. Nasi lemak ada, tabak ada tu canai. Jom minum dulu. Okey, roti telur. Dia orang ramai pula peminat. Tak melayan peminat tanya PG1. Oi, minum dulu.
Rescue. Ambil kau nak. Nak turun ni pun dah fikir berkali ni. Sudah bengkok the brake. Kan itu yang flat. Yang brake tak flat. Oh ya. Mana lah buat ni? Kita baru turun Bukit Unggul tadi kat sana. Dah terbarai dah, skru tercabut. Ambil kau. Ada pomen ni. Ikat je lah apa yang ada dulu. Tengok kalau mak. Hujan nak hujan. Hujan. Oh, bersiap. Jalan lu. Dengan hujan lebat tadi, bancit pula. Apa ni? Inilah masalah PG1 ni. Pancit. Adik, komen kita komplit semua ada. Dah macam kedai motor pula bawah ni. Ni belajar tayar pancit .
Bang, belajar sikit. Belajar nak mesin ni. Ha, nak pakai tubeless ke nak tukar apa lepas ni? Cara membuka tayar PG1. Ha, cara buka. Mula-mula. Panas 19 untuk skru tayar ni. Oh, tengok senang ni buka ni. 19. Kumpit keluar tiup. Berpeluh lah. Siap bawa meter lagi, pressure, check pressure. Dulu harga dia murah tau, RM50 tau. Sekarang Ini tak barang dapat. rare punya. Old school punya. Sekarang lebih harga dia. Analog oh. Analog lagi quick. Ni yang China ni digital ni tayar dah tidak Okey, ngam. Siap. Pasang balik drum brake dah sana, masuk poket punya apa? Hub. Lepas tu baru naikkan tayar ke atas sikit. Tahan dengan kaki. Tahan dengan kaki. Dia sama ni. Masuk spacer kiri kanan. Ini belah kanan lah. Lepas tu baru ketuk sikit. Dia punya sub tadi sampai belah kanan. Saya sayang tau. Baik. Bagi dia dua-dua ni rapat. Ni tolak. Macam tu. Okey. Tolak. Okey, aku tahan balik lah. Aku baru ikat. Lock pun ada kadar. Ha. Okey, settle tayar pancit. Terus. Cuma yang best tu boleh pijak kat sini lah. Terus. Jangan ada paku oi. In 200 meters, turn left. Take the next left, then you will arrive at your destination. Dah sampai di Kelulut campsite. Kelulut punya apa? Reception. Kalau nak daftar semua kat sini, tempat nak beli wifi, jajan-jajan, air semua, air batu semua ada kat sini. 18 tu dah balik dah. Tapi dia Hai. Sayang kasut basah. Kita piknik dekat di Kelulut campsite. Baru sampai sekarang pukul berapa Pukul lagi 5 minit pukul 12. Oh, belum pukul 12 lagi. Hampir pukul 12. So ada tapak kosong. Kita Kereta Porsche masuk. nak Porsche siapkan Cayenne tu. fly sheet. Kita lepak pakai fly sheet lah. Brother ni bawa fly sheet, Azhar bawa fly sheet. Ad hoc punya piknik. Tak ada experience lah. Hantam saja. Orang nak Ni owner Kemangi campsite. Baling ke mana? Baling ke dah? buat dari Baling. Daripada Baling mai. Nak tegang kan? Dia ambil macam ni. Ini tadi.
Ini dia hasilnya. Ya men. Dia terangkat sikit. Fly seat pun ada corak tu. Okey lah tu. Kita duduk bawah ni je. Ni menu ad hoc kita. Masak air jap. Duduk bawah fly seat je. Menghadap sungai. Hujan pun dah berhenti. Disarankanlah bawa PG1 pergi di Keluluk ni. Jangan naik skuter. Terbarai kan cover set. Kalau kebawa NMAX aku jahanam ni. Maggi masak belum? Air dah masak belum? Tutup. Semua jadi MB lah semua. Ada air pun ada rezeki orang bagi tadi. 3 botol dia bagi lah. So kita masak Maggi. Okey. 3 Maggi cup kari, 1 tom yum. Di tepi sungai. Okey, cappuccino. 3 cappuccino. Maggi siap. Maggi tom yum. Aku tu bawa balik Honda Pilot 30 tahun lepas. XX saja. Baru pukul 12.44. Habis 12 lagi Maggi. Belum zuhur lagi. Pusing lah, rotate lah. Jadi pukul lain tak sempat. Pukul 2 kita dah kemas barang-barang. Siap nak balik. Fly seat pun dah tutup. Kemas balik, buang sampah. Sekejap lagi nak celup-celup lagi motor dalam tu. Oh, pot ambil gambar.
top up minyak. Tu dia, penting ada tangki minyak kat tepi. Minyak spare. Berapa ringgit lah Mega kalau penuh? Satu tong? Ya, 3 liter RM6. 3 liter. Alam. Anugerah Alam campsite. Tak habis lagi. Okey. Gerak lu, gerak lu. Bagi. Ya, Pak. Selamat, selamat. Next. Nanti sambung lagi. Okey. Alright. Turun je. Tunangan sebelum balik. Oh, tadi tak ada macam ni pun. Dah pasang motor kat sungai ni. Ambil kau. Haha.